Hai semua, hari ni saya pergi ke Tasik Cermin lah. So lama saya tak pergi kat sini. Jadi kita nak tengok lah apa yang ada kat sana. So ini keadaan dia untuk orang kata pintu masuk dia lah. Lama dah tak hiking ni jadi rasa macam wow, boleh tahan juga lah. Alright, baru beberapa meter dah rasa macam kaki tu terasa sedikit lah. Okay, so masa first masuk ni akan jumpa lah dekat mana arah nak pergi, ke Mirror Lake ke South Lake ke. So Mirror Lake ni lebih kurang 4 km lah. Alright, 4 km perjalanan ke Mirror Lake ni. Belum apa-apa pun dah rasa macam uh, lama tak hiking kan. Wah, lama tak hiking. Bau hutan, bunyi-bunyian ni kan. Kat sini sebenarnya sesuai lah kalau orang nak training, orang kata lari trail kan. Dulu kat sini ramai banyak lari trail lah. Alamak, kat sini pun ada juga monyet-monyet ni. Tengok kat atas ni. Wah, tu dia. Yang penting jangan bawa makanan lah, ataupun bawa bungkusan plastik. Kalau nampak je, mereka akan terus grab dah. Uish, saya rasa saya dah lama lah tak hiking Tasik Cermin ni. Dulu adalah beberapa kali kan. Tapi bila datang sini, rasa dah lain lah. Sebab kalau tengok kat belakang ni, dia macam dah, aku kata tanah ni telah digondolkan lah untuk pembangunan lah. Dulu tak ada macam ni tau. Dulu ada hutan-hutan tau. Hutan-hutan. Sekarang ni dah macam ni, macam dah open dah. Dulu hutan redup kan. Sekarang dah open macam ni dah. Oh, itu ada pintu masuk kat sana kot. Maknanya dia punya trail route dia pun dah kata dah lari dah. So apa yang saya boleh buat, saya ikut je trail yang biasa lah, orang kata nampak kesan orang jejak ni. Wow, tak sangka lah. Masuk kan. So saya ikut je lah. Saya baik ada orang. So saya ikut dia orang kot. Kata ikut je lah trail Wah, ini untuk longkang-longkang ni. Oh, pintu masuk ni kan. So semua trail baru ni. Sebelum ni kita ikut jalan lain. Sekarang ni ada ikut jalan ni pula kan. Tapi sama lah kot, menuju tempat yang sama sebenarnya. Okay. Enjoy. Ini memang sesuai lah. So jalan macam ni. Tapi ada 4 km lagi lah nak pergi sampai ke Tasik Cermin ni. Sambil-sambil tu dia masih belum masuk lagi lah ke dalam hutan. Sebab kita masih boleh dengar lah, orang kata bunyi-bunyi kerja-kerja pembinaan kan. Alright. Ni kalau lari sedap ni. Tapi sebab dah lama lah, jangan santai je lah. Okay, setelah lalu jalan ni baru kita akan jumpa pagar lah pagar ni lah kita masuk. Actually sebelum ni kita ikut jalan sini je kan, jalan sini je. Wih, benda ni. Okay, so daripada ni terus je lah. Banyak tu lah monyet kat sini. So kita ikut jalan sini je, terus kat sini je ke tempat dia. Kalau dulu dia boleh masuk kat situ tau, tapi macam jalan dah tutup dah. So ikut jalan tepi ni lah. Mungkin ada satu jalan dia akan masuk ke tengah sikit lah. Tapi kat sini lagi okey kot, selamat sikit. Kat tepi pagar ni je kan. Terus je. So pergi sini lah, nampak. Dah pergi sini lah.
Ah. Oh, kat sini macam ada tempat duduk kat sini. Oh, pokok dia besar. Okey, ada tempat duduk. Sudah. Takkan nak masuk sini kot, tak. Nampak trail. Oh, ni jalan dia. Nak ikut senang ikut jalan sini je. Tapi ada juga jalan laluan kat situ. Kita masuk dalam situ lah. Betul ke laluan ni? Nampak laluan tak? Okay. Macam tak. Rasa kat bawah kot. Senang ikut jalan bawah lah. Sebab kat sini dah banyak orang buat construction. Jadi dia punya batang-batang pokok tu dah jatuh kat tempat trail tu. Confused pula jalan. Tak tahu nak jalan bawah ke jalan atas ni. Berehat dulu lah, minum sekejap. So, apa yang saya bawa adalah mana air? Minum air Gatorade. Oh, dah banyak lah kat sini pembangunan. Banyak dah projek-projek orang kemudian dah buat kat sini. Jadi tanah kat sini lah orang kata telah dirobek lah untuk tujuan pembangunan ni, pemindahan rumah-rumah kat sini lah. Jadi kat sini pun dia makan juga tanah kat sini. So perasan-perasan ni banyak dah orang kata pokok-pokok orang kata dah jatuh, dah roboh kan. Jadi kita akan sambung ke jalan ni kot. Tapi itulah, kita tak clear pula jalan kat sana. Alright. Rebel merah ni betul jalan dia. Tengok lah macam ni. Betul ke laluan dia? Oh, okey. Sini kot. Sini. Jelas laluan dia. Okey. Banyak dah jatuh dah pokok ni. Sini kot sebab jelas. Alamak, kenapa pokok dia jatuh? Pokok ni roboh. Apa roboh? Okey. Alright. Kita akan masuk kot. Kawasan gelap kat sini. Okey, dah jelas tak trail kat sini? Dah jelas. Kalau dulu kat sini kan, apa kata daun-daun dia berhijau lah. So kat sini kan nampak lah daun-daun dia dah start tukar pada kelabu lah, nak start mati semua. Lain dah banding dulu. Dulu tempat sini kehijauan lah. Mungkin sebab projek-projek pembinaan ni kan. Start mati dah. Ni jalannya. So tadi kalau ikut jalan bawah ni boleh je sampai sini. Tadi kita ikut jalan dalam kan. Tadi rasa kalau ikut jalan bawah tapi pagar boleh sampai lah. So kat sini kita akan menuju lah tempat orang kata checkpoint yang biasa lah, The Wall. The Wall merupakan checkpoint pertama sebelum kita sampai ke Tasik Cermin ni. Okay, tengok kat atas ni. Oh.
Baru dapat ada wang. Wish. Dah jadi botak kawasan sini. Dia botak dah. So dah lain dah tempat dia. Tempat dia dah jadi botak dah. Dulu kat sini hutan lah juga. Tapi bila dah projek construction ni kawasan ni botak dah. Dah ada jalan dah kat sini. Wow. Wah. Ini kawasan The Wall sekarang ni. Alright, kita sambung lagi. Kita akan pergi kat kawasan pintu situ. Masuk hutan. Oh, tak sangka lah. Dah jadi botak kat sini, The Wall. So, kita akan masuk lah pintu ni lah. Pintu ni lah yang akan menuju ke Tasik Cermin. So, agak-agak ada tak perubahan Tasik Cermin ni? Okay. Okay, nice. So, ini akan masuk lah kawasan, kata kawasan, nak kata hutan taklah hutan, tapi kawasan banyak pokok lah. Kat sini nampak masih lagi kata ada pagar-pagar ni, masih lagi ada kat dunia luar kan. Gitu. Okay, kita ada jumpa dia punya signboard kat sini. Apa signboard? Mirror LED. Mirror LED. Oh, ada mirror LED belah kanan. Boleh naik basikal juga ni. Dan juga trekking lah. Ni baru nampak macam adalah sikit vibe hutan ni kat sini. So lagi. Oh, pacak juga kat sini. So sekarang ni heart rate saya lebih kurang 158. Lama tak orang kata hiking ni 156. So jarak dia lebih kurang berapa lah. Oh, baru jalan 200 pula 2.43 km. Nak sampai tu 4 km lagi. Ada lebih kurang 1.5 lagi. So kita dah sampai checkpoint lah. Checkpoint apa lah? Adalah section B. So inilah kawasan checkpoint kedua, station B. So mana nak pergi mirror LED ni? Ada banyak jalan lah. So kalau nak pergi mirror LED ni, turun ke bawah ni lah. So ni B1 station, station B. So kita rehat sekejap kat sini lah. Baru ada tali kalau ingin perlukan bantuan. Ya. Memang tempat kata menurun je nak pergi ke Tasik Cermin. Tapi rasa lutut lah bila turun tu kita entak-entak kan. Oi, ada lagi turun ni. Ni kalau naik nanti mau menjerit nanti. Oi. Okey. Cuba lagi. Dah macam ada dengar-dengar suara. Wah, kat tepi macam tasik lah kita nampak lah. Tepi ni ada macam kelihatan tasik lah. Mungkin dekat sampai dah. Kat sini.
So sekejap lagi kita akan sampai lagi. Dalam masa beberapa minit. Dekat sampai dah sebenarnya. Wah. Tu dia. Kita sebab dah dengar suara kuat kan. Jadi kita pun sebenarnya dah sampai ke Tasik Cermin. So ramai tak ini? Oh ini. Oh ada orang berenang sana. Okey. Oh ni. Terjatuh pula kan. Ini tempat orang jual ni. So dah sampai dah. Tasik Cermin. Ramai orang kat sini. Pasal dah ni. Tak tahu lah, mak tengok dah. So, hari ni kita dah sampai lah ke Tasik Cermin. Perjalanannya saya rasa berapa kilometer. So, tadi kita gerak lebih kurang pukul, kalau tengok dekat sini, distance dia lebih kurang 300.27 km lah, bukan 4 km pun. 3.27 km. So, inilah keadaan sekeliling ni ya. Kat sini ada tempat orang jual. Tengok kat sini. Ramai lah hari ni. So apa yang saya bawa bekalan untuk sambil-sambil saya menikmati hilin ni ialah pau dan juga teh o panas lah. So sambil-sambil makan kita hilin sekejap. Dia agak tenang lah sebenarnya, walaupun ramai orang, tapi bila tengok pemandangan dekat Tasik ni rasa macam tenang, dah hilin lah sebenarnya. Nice lah. Kata hilang masalah seketika lah. So sekarang ni jam menunjukkan 10.24. Makan pau ni dan juga teh ni, dan kemudian kita sambung untuk balik lah. Clean kan? Okay, inilah kawasan Tasik Cermin lah. Dah sampai. Agak hilin sebenarnya kat sini. Walaupun kat sini ramai orang pada hujung minggu, tapi kalau anda menikmati pemandangan dekat sini memang agak hilin lah. Kata lupa sedikit lah masalah. Very nice. Untuk anda datang ke sini, lihat kat sini, memang best lah. Tapi nak pergi ke sini, nak naik ni, tu yang kata kadang mencabar sikit. Okay, so kita nak teruskan perjalanan balik lah. So, nak tak sabar dah ada pacak ni. Okay. Sekarang start naik dah. Naik je daripada sini, daripada bawah sampai ke atas untuk sampai ke stesen B. Dia. Ada lagi pacak. Okay. Dah lama tak hiking. Bom.
jauh pacak ni. Nak sampai ke Section B. Kita dekat sampai Section B tu. Huh. Alright, kita sampai Section B dah. So jangan sesat bila dah turun kat sini, jangan belok belah sini, tapi belok belah kiri. Okay. Then see. Air rambut. So kita dah sampai ke The Wall ni. Rehat sekejap. Oh, panas kat sini. Saya sampai The Wall. So, sekarang jam lebih kurang berapa panas lah. Sekarang dekat jam 12. Kita pun dah keluar daripada pintu gate tu lah kan. Dahsyat lah. Sampai gondol bukit dekat Setia Alam ni. So kita nak pergi ke lagi berapa kilometer kot nak sampai. Dah kita hampir-hampir jalan keluar daripada daripada menuju ke taman pula Tasik Cermin lah. So ini jalan dia lah. Dia ada banyak jalan nak bagi Tasik Cermin ni. Tapi antara jalan yang dekat sini lah, dekat taman perumahan Setia Alam ni. Alright, sekali kita akan sampai. Hari ni kita dah berjaya keluar lah. Okay, itu sajalah orang kata vlogging untuk saya pada hari ni. Pukul berapa lah sampai? Lebih kurang kat pukul 12 ni. Alright, jumpa lagi.